Ni pasal puak-puak Wahabi ni banyak bawa keluar pendapat hak pelik-pelik. Tuan-tuan ni, dia main duk sebut paha bukan aurat. Kita tak nafi itu salah satu daripada pandangan dalam mazhab Maliki. Tetapi apa perlu hampir buat keluar statement lagu tu, sedangkan qaul yang muktamad dalam mazhab Syafi'i kita di Malaysia ni, aurat tu pusat sampai lutut. Kalau nak ikut fiqh muqarrar 4 mazhab tu, ada yang kata aurat tu di antara pusat sampai lutut. Adapun pusat dengan pusat dan lutut itu bukan aurat, di antaranya baru aurat. Ada yang kata aurat itu hanyalah kemaluan depan dan juga belakang. Tuan-tuan, tapi hak qaul muktamad mazhab Syafi'i pusat sampai lutut lah. Makna lutut tu pun aurat, pusat tu pun aurat. Di antaranya lebih-lebih lagi aurat. Mai seorang doktor ni, dia kata pada pandangan saya, sedap. Nah, paha tu bukan aurat. Oh, seronok lah. Lepas tu kalau hang kata lagu tu sedap lah, budak-budak muda yang duk pakai senok pendek ambil dalil hang buat membenarkan apa yang depa buat. Bila depa pakai senok pendek, kita kata jangan pakai senok pendek, aurat. Dia kata, "Hei, mazhab Maliki tak kata." Oh, dia jual lagu tu ya. Pasal apa? Pasal ada puak-puak jahat yang duk pergi bawa keluar. Nampak? Mengeliru dan memecah belahkan orang. Nah, kita tak kata salah atas ijtihad masing-masing para ulama. Kita siapa, kita bukan ulama. Tapi bila hendak pergi bawa keluar lagu tu, tuan-tuan, orang akan jadi bergaduh. Bawa keluar tak apalah, saya lebih cenderung pada pandangan yang ni, seronok. Tapi dia tu pakai seluar panjang. Kalau hang lebih cenderung, hang ceramah pakai spender. Tak payah pakai spender tu tutup kat tepi. Dah dia kata nak pegang pada hak kata kemaluan depan dan belakang. Nampak? Macam Ustaz Azhar sebut semalam dalam kuliah di Jerlun tu. Kalau hang kata lagu tu, hang pakai, tak payah pakai spender. Depan tu Angry Bird balut dengan tisu. Hak belah belakang dubur sumbat dengan tu. Apa gabuih tutup botol ya. Sumbat itu. Selesai jaga orang. Tapi tak buatlah pula, pakai seluar panjang pula. Pasal apa? Pasal tahu muru'ah maruah. Macam ni pergi buat keluar apa? Nak bagi masyarakat awam keliru. Macam-macam lah ni. Kalau kita tak mengaji sungguh-sungguh tuan-tuan ni, kita mudah sangat terikut. Sebab apa? Nampak macam mudah. Hari tu bak yak semayang itu. Bak yak semayang. Tuan-tuan tengok ada satu video viral seorang ustaz. Dia tunjuk praktikal macam mana cara kita nak ambil ayat semayang menggunakan ayat yang sedikit. Ayat tu dia cedok dengan cebok, dia ambil ayat semayang dalam cebok tu ya. Dalam gayung. Nampak? Video tu tersebar meluas. Ratus ribu orang yang tengok. Maka bila ramai tengok, ramai juga yang kata dekat ustaz tu tak betul. Nama ayat ustaz tapi tak tahu ayat mustakmal pun ambil wuduk. Tak sah. Mereka kata macam-macam kat ustaz tu. Ustaz ni bodoh lah, janggut panjang sajalah, pakai jubah lah. Macam-macam mereka kata. Pasal apa? Pasal mereka duk anggap ayat yang ustaz tu ambil ayat semayang dalam cebok tu mustakmal. Bila mustakmal ni tahir, suci, tapi ghair tahir, tidak menyucikan. Dia kata mana sah tu ayat secebok, lepas tu duk celup banyak kali. Mana sah wuduk? Apa punya ustaz? Saya duk tengok komen lah. Nak tergelak mana? Yang duk kata ustaz tu tak betul, mereka tu bodoh piang. Ngajilah dulu. Nak tahu ayat tu mustakmal tak mustakmal lagu mana. Betul ayat tu tak cukup 2 qalah. Qullatain. Nampak? Nah, nak menafikan najis, nak menanggung najis, ayat tu mesti cukup 2 qalah. 2 qalah ni berapa ukuran dia? Lebih kurang 5 ghuribah. Ghuribah tak ada dah sukatan tu. Kita kira senang lah pakai liter. 200 sehingga 250 liter. Itu 2 qalah. Nampak? Sebab berbeza-beza daripada ukuran para ulama. Ada yang kata 230 liter. Ada yang kata 240 liter. Nampak? Maka ayat bila cukup 2 qalah ni, dia menanggung najis. Tapi najis bukan yang besar-besar lah. Nah? Jadi bila dia ambil ayat semayang dalam keadaan air yang sedikit, dia cedok ayat dalam cebok, dia pun celup banyak kali dalam cebok tu untuk ambil wuduk. Adakah ayat dalam cebok itu diulang berkali-kali, dicedok tangannya? Adakah jadi mustakmal? Dikira air yang telah digunakan? Adakah ayat yang sedikit itu cedera dengan banyak kali celupan dia dalam ayat tersebut? Jawab dia tidak. Kerana apa?
Kerana setiap kali celup nak mengelakkan ayak tu daripada cedera dan rosak jadi mustamal, mestilah berniat iftirar, iaitu berniat mencelup ataupun mencedok, bukan niat membasuh. Siapa niat celup ayak dalam ayak yang tak sampai 2 kolah tu dengan niat membasuh, maka baru jadi mustamal. Tapi kalau dia cedok ayak dalam cebok, letak atas tebing kolah, dia pun nak ambil ayak dalam cebok tu saja, nak menjimatkan air. Setiap kali celupan dia berniat, aku mencedok, aku niat tangan aku ni macam gayung dah, bukan aku niat basuh. Maka dia niat cedok 8,000 kali dia celup pun tak jadi mustamal. Sebab tu kena takyin dengan niat. Nah, kita pasal kurang mengaji bab ni sebab ayak kita jenuh. Ayak berlambak tu yang kita ambil semayang baziang, dia buka pek tu berung turun bayar hujan. Ayak banyak Aizah. Cubalah kata tiba-tiba kita ni dilanda ayak tak ada. Ayak ada tapi sedikit sangat, cukup untuk simpanan untuk buat minuman dan cukup untuk ambil wudu. Waktu ni baru kita tahuan punca. Kita tak mengaji macam mana nak ambil wudu dalam keadaan ayak sedikit. Tuan-tuan, nak basuh hak mana dulu? Nak anggota sunat nak basuh ke tak? Nak basuh 3 kali ke sekali ke? Tuan-tuan, bila ayak banyak tak apa, kita buat yang afdal, yang sunat-sunat. Misalnya waktu ayak duk ada banyak, ayak jenuh, kita basuh 3 kali. Sedangkan basuh sekali saja yang wajib, adapun 2 kali lagi itu sunat. Pasal apa? Ayak ada. Kemudian kita ambil juga anggota yang sunat-sunat kerana kita nak ambil daripada apa yang Nabi suruh dalam hadis. Nabi suruh fa'ahsinu, Nabi suruh percantikkan, perelokkan, perhiaskan wuduk kamu. Perhiaskan tu makna apa? Jaga hak sunat-sunat. Hak wajib punya anggota hang basuh bagi elok, hak sunat mau duk basuh juga, barulah elok wuduk. Ada pun kalau tak ambil hak sunat, sah dah wuduk tapi tak cantik. Kita beli rumah kosong saja, pokok bunga tak tanam, apa cat pun tak bubuh, bolehlah duduk, tak kena hujan, tak kena panas, tapi tak apa lawa. Maka kita pun rumah kita bubuh pokok bunga retas lah, tanam pokok pelam lah, bubuh lansir lah, bubuh kerusi sofa. Tujuan apa? Tujuan nak bagi cantik, itu je. Maka itu makna fa'ahsinu. Kita ambil hak wajib-wajib ni, selesai dah. Kita tambah dengan hak sunat, perelok. Sebab Nabi suruh. Kita kumuk bagi buat baik, itu anggota sunat. Kita basuh hidung kita dengan elok. Ni hak sunat-sunat tak apa nak jaga dah, melainkan telinga dengan tangan. Tengok, hak sunat pun kita kira agak buat. Kadang-kadang kita basuh tangan nak awal, basuh tangan ni sunat. Nampak? Anggota pertama hak wajib, muka. Yang kedua wajib, tangan sampai siku. Lepas tu kepala, lepas tu kaki. Adapun hak lain, sunat. Kita hidung berapa ramai dah tak basuh, tak istinsar. Waktu nak ambil wuduk, dia tak basuh hidung dia. Nak basuh hidung ke mana ustaz? Hari tu saya try basuh, dia hiruk-hiruk naik sampai otak sakit. Tak erti cara, jadi payah. Dia nak basuh hidung, dia cedok ayak lagu tu bubuh di tangan dia. Lepas tu dia pergi hiruk. Kadang-kadang nak basuh hidung lah, dia hiruk macam isap kokin tu, naik sampai otak ni, zup, sakit lah. Siapa suruh hang buat lagu tu? Sebab tu bila mengaji dia dapat kaedah. Nak buat guna bagi tak lagu tu? Senang saja. Cedok ayak dengan tangan, waktu nak basuh hidung, jangan terus hirup, jangan terus tarik. Memanglah sakit sebab nafas tengah kuat. Ayak duduk dalam tangan, kita tarik nafas dulu. Sampai di hujung dah nafas hak lemah tu baru tak ada ayak tu, hirup. Barulah dia naik sekerat, dia takkan naik atas. Itu kaedah nak buat. Mudah sangat-sangat. Nah, tapi oleh kerana kita tak erti kaedah, kita silap buat lain kali kita tinggal. Sebab apa? Kita kata menyakitkan. Bukan menyakitkan, mesti kita tak erti. Tuan-tuan ni, berkumuk, biar kumuk bagi elok. Jangan sekadar masukkan ayak, lepas. Masukkan ayak, lepas. Itu tak panggil kumuk. Itu panggil masukkan air dalam mulut dan melepaskan. Kumuk ni, kumuk bagi betul-betul. Nampak? Biar yang sisa-sisa makanan yang lekat di celah gigi itu terkeluar sekali dengan air kumuhan. Bukan apa. Takut benda-benda sisa makan ni, bila tengah duduk semayang, dia terkeluar daripada gigi ataupun gusi dan sebagainya, kita pergi telan. Bila kita pergi telan, batal semayang kita. Tambah lah ni pula duk open house mata. Open house mata cerah lah ni. Habis bulan Syawal pun open house ni. Sehari 4 biji rumah. Pagi sebiji, tengah hari sebiji, petang pula 1, malam pula ada ni.
Banyak open house. Tak gaduh masak bini kita, untung bulan-bulan raya ni. Kadang-kadang tuan-tuan ni, kita punya duk gila nak pergi open house. Hari tu tak ada jemputan, kita tanya dalam grup. Hari ni tak ada siapa buat open house kah? Oh, boy, kelapak nak mendekat darah semua. Open house tak ada, hang tanya. Open masjid 24 jam, hang tak main. Ini aku geram ni. Ni zaman-zaman musim-musim orang duk buat rumah terbuka ni kan. Bila orang jemput, kita pun pergi makan. Baguslah. Jemputan, menghadiri jemputan, sunat hukum dia. Jemputan kenduri, melainkan kenduri wali matul urus, kenduri kahwin. Hukum hadir tu wajib, hukum makan tu sunat. Tapi wajib atas ardi yang tersangkut, ada benda-benda yang maksiat di kenduri, tak wajib hadir dah, gugur kewajiban. Nampak? Jadi kita pun pergi lah makan kenduri, alhamdulillah bagus dah tuan-tuan muslimat.